وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua Waalaikumsalam. hari ibu, para ayah, dengar suara Jazz ni. Abang dan kakak saya pada pagi ini, Alhamdulillah. Terima kasih pertama untuk ucapkan saya mengalu-alukan semua yang sama-sama pagi ini di Zoom, juga yang mengikutinya secara live di Facebook. Dan Alhamdulillah, terima kasih Jazakumullah khairan meluangkan masa sekejap pada pagi ini dalam borak QSI kita, Quran, Solat, Infak. Kita berada pada hari yang ke berapa hari ini? Hari yang ke 20, 28. Dia kalau tanya tarikh Ramadan ni memang kita laju lah kan. Dia tak seperti bulan-bulan yang lain yang kita berada pada bulan Rabiul Akhir contohnya kan. Saya tanya hari ini berapa Rabiul Akhir ataupun berapa Jamadil Awal. Oh, dia memang kan lambat sikit lah. Ramadan dia laju. Itulah yang Allah sebutkan ayyam ma'dudat, yang hari-hari yang berbilang. Maka dia adalah hari-hari yang memang kita menghitung bilangan harinya, hingga tanya pun kita spontan saja boleh jawab hari ini berapa uh, Ramadan. Dan itulah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang tepat dalam Tuhan yang amat tepat dalam memberitahu pada kita tentang suatu perkara. So ayyam ma'dudat, bila Allah bagi tahu hari-hari yang berbilang, kita menghitung hari. Kita ditanya tentang tarikh, kita akan tahu. Even waktu solat pun tepat je dalam Ramadan, betul? Even budak-budak pun kan, dia tanya hari ni puasa ke berapa Puasa ke berapa Diorang pun tanya. Okay, kerana dia adalah ayyam ma'dudat. Satu. Yang kedua, perkataan Quran. Bila Allah sebutkan, dia bukan hanya membawa satu perkara, highlight satu perkara, tapi dia akan beritahu pada kita beberapa perkara. Berapa pelajaran yang boleh kita ambil bila kita melihat itu daripada angle yang berbeza. Ayyam ma'dudat, dia juga mengingatkan kita tentang pendeknya masa itu. Kerana dia adalah hari yang kita boleh kira, boleh bilang. Kan? So kalau setahun, ada tak kita kira hari dia? Hari ni adalah hari yang ke... Hari ni kan? Hari ni berapa dalam setahun kita? Hari yang ke berapa hari ni? Kan? Kalau sekarang bulan Mac, Januari, katakan 30 kan? Hari ni kita, hari ni hari yang ke 78, 80 kot kan? Kita tak hitung hari setahun. Hari ni adalah hari yang ke 182 contohnya. Kita tak hitung. Kan? Kenapa? Kerana dia hari yang banyak. Tapi Ramadan ini adalah ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang kita kira, kita hitung. So Allah nak bagi tahu ia adalah masa yang pendek, masa yang sedikit sahaja yang Allah minta kita untuk beri perhatian di Ramadan ini. Kerana ia seperti kehidupan kita secara umumnya. Modal besar yang kita ada sekarang ini adalah masa. Modal besar yang kita ada adalah masa. Saya sering sebutkan contohnya kan, orang sebut kat kita, saya bagi awak 10 juta, tapi awak ada masa untuk hidup 2 hari je. Kita nak tak 10 juta tu? Tak nak. Tapi kita nak duit banyak kan?
Kita nak duit banyak, nak kaya. Orang datang bagi 10 juta, tapi awak ada masa 2 hari je hidup. Tapi kalau awak tak nak 10 juta ni, awak boleh hidup lah. Macam biasalah kan, sampai tarikh berapa pun yang telah ditakdirkan tu. Kan? So kita tak nak 10 juta tu kerana kita hanya ada 2 hari je. So apa yang mahal sebenarnya? Adakah duit ataupun masa? Masa kita yang mahal. So masa adalah modal kita paling besar di Ramadan ini. Kerana orang yang Allah panggil sebelum Ramadan ataupun ketika Ramadan, itu masanya telah habis. Kan? Kalau kata perlumbaan dia telah ditamatkan. Mana dia tak boleh lagi nak ikut bersama. Kan? Tapi kan, kita masih lagi berada di sini kerana modal masa ini Allah masih beri pada kita, dan ia adalah modal kita yang paling mahal sekali yang kita ada sekarang ini. Walaupun mungkin kita kurang dari sudut kesihatan, tapi masih lagi hidup bahasanya. Masa itu, kan, dia bukan masa yang harian ni saja, tetapi dia adalah umur kita. Umur masuk pada bahagian masa. Kerana dalam hidup kita, masa yang paling besar kiraannya adalah umur. Disebut sebagai umur. Masa yang singkat sikit disebut sebagai tahun. Yang singkat sikit disebut sebagai bulan. Singkat lagi sebagai minggu, sebagai hari dan sebagai jam. Itu semua masa. So, dimensi yang paling besar sekali adalah umur kita. Maka sebab itu, kita melihat kepada masa umur kita yang Allah Azza wa Jalla telah kurniakan ini, kan, ini modal besar yang kita ada. Kita mungkin tak ada kesihatan, tapi masih lagi hidup. So boleh tak beramal di Ramadan ini? Masih lagi boleh. Mungkin tak boleh solat berdiri, solatnya duduk, kan, tapi masih lagi boleh bersolat. Masih lagi boleh baca Quran, masih lagi boleh berinfak, masih lagi boleh buat baik. Walaupun kesihatan tak ada ataupun kesihatan kurang. Duit tak ada Ramadan ini, tapi masa ada, masih lagi hidup. Boleh tak buat kebaikan? Boleh. So kita boleh kurang pada benda-benda yang lain, akan tetapi jika ada masa, bermakna peluang, umpamanya tak ada satu peluang pun yang telah tertutup. Tapi kalau masa tak ada, semua yang lain ada. Kesihatan ada, duit ada, kerja ada, semua adalah, semua ada, kecuali masa tak ada. Bermakna tak semua itu dia dah tak ada makna. Ini ayyam ma'dudat yang Allah ingatkan pada kita. Hari ini kita benar merasainya, kita berada di penghujung Ramadan. Dan inilah antara sebabnya kenapa kita duduk bersembang sekejap pada pagi ini, nak reflect kembali perjalanan kita di Ramadan ini. Banyak perkara yang telah kita lakukan, banyak kebaikan yang telah kita usahakan. Dan sudah tentu yang utama yang kita usahakan di Ramadan ini adalah Al-Quran. Selain daripada kita berpuasa, kita ada Al-Quran. Tak dapat larilah. Kerana di Ramadan ini kita mesti akan solat. Mestilah kan? Takkan puasa tak solat pula. Tapi kita akan tambah dengan solat tarawih, tahu tak? So apa ada pada solat tarawih? Kita akan ekstra dengar bacaan Quran. Ataupun kalau kita solat tarawih sendiri, kita ekstra baca Quran. Tak tambah lagi kalau kita dah solat tarawih kat sebuah masjid, tambah lagi kita qiyamul lail nanti sebelum ataupun waktu sahur tu, tambah lagi. So sama ada kita akan banyak mendengar Al-Quran ataupun kita banyak membaca Al-Quran lebih daripada bulan yang lainnya di Ramadan ini. Maka Quran dia suatu yang besar, bahkan itulah yang menjadi sebab Ramadan ini dipilih sebagai bulan yang istimewa kerana ada padanya Al-Quran. Kan? Maka ini perkara yang kita mungkin nak lihat sekejap pada pagi ini, bagaimana untuk kita terus bersama dengan Al-Quran. Jom kita mulakan dengan melihat pada surah Al-Baqarah. Ayat yang bercerita tentang bulan Ramadan pada ayat yang ke-185. Allah berfirman, kita baca sebahagian sahaja pada ayat ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Terjemahan. Sebelum itu, insyaAllah pada pagi ini kita akan melihat beberapa poin apa yang boleh dan apa yang seharusnya kita lakukan selepas Ramadan, khusus berkaitan dengan Al-Quran. Dan kita akan mengambil beberapa poin itu daripada beberapa ayat Al-Quran yang berbeza, insya-Allah. Ini poin kita yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, bulan Ramadan ialah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Allah bercerita kepada kita tentang bulan Ramadan dan Allah menyebut ia adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Maka apa peringatan yang boleh kita ambil daripada potongan ayat ini, antara yang, dan ini satu perkara yang saya personally sebenarnya baru terbacanya kan, tentang perkara ini. Ayat ini ialah kita dah banyak kali baca dah kan, kita dah banyak kali berkongsi dan mendengarkan perkongsian, tapi personally inilah kali pertama yang saya membacanya. Bila Allah menyebutkan tentang bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lebih khusus lagi, dia diturunkan pada malam Al-Qadar. Bila menyebutkan Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan pada malam Al-Qadar, ia gambaran kepada apa? Quran yang asalnya berada di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan pada kita. Suatu yang tinggi, yang dibawa ke bawah. Suatu yang menjadi kehendak Allah Azza wa Jalla, menjadi pilihan Allah untuk menurunkannya kepada diri kita. Yang mana itu adalah atas pilihan Allah. Yang kalau Allah memilih untuk tidak menurunkannya, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak boleh nak protes ke, tak boleh nak cakap apa. So, ini pilihan Allah. Dan Allah memilih untuk menurunkannya pada kita. Poin yang kita lihat adalah, bila Allah menyebutkan bahawa Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka kita bayangkan Quran turun pada kita, bayangkan kan, turun pada kita, kita nak bayangkan mudah, ada mushafnya lah kan. Kita pegang mushaf ini, kan? Kita pegang mushaf ni, diturun pada kita begini. Maka Ramadan ini adalah bulan kita mula membuka Al-Quran, mula membaca helaian demi helaian Al-Quran ini. Bermakna Ramadan ia adalah permulaan perjalanan kita dengan Al-Quran. Ramadan adalah permulaan perjalanan kita dengan Al-Quran. Mungkin ini adalah Ramadan kali yang ke-15, kali ke-20, kali ke-25 mungkin. Dan pada setiap kali Ramadan, ia adalah permulaan perjalanan kembali kita dengan Al-Quran. Dan mungkin pada 11 bulan sebelum ini, kan kita ada kesibukan kita ada kekangan kita yang tak sempat kita nak mengaji ataupun tak sempat nak mengaji selalu, maka Ramadan ini adalah permulaan perjalanan kembali kita dengan Al-Quran. Sebenarnya di Quran baru turun, kita baru nak buka balik Quran. Bila kita memahami bahawa Ramadan adalah permulaan perjalanan, tuliskan di sini, permulaan perjalanan, maka bila berakhir saja Ramadan, adakah dia telah berakhir? Sudah tentu tidak. Kan bila kita memahami bahawa Ramadan adalah permulaan, maka dia bukanlah
pengakhiran. Setelah habis daripada Ramadan, ia adalah perjalanan kita yang seterusnya. Ramadan adalah permulaannya. Nanti kita masuk Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan seterusnya. Itu adalah perjalanan kita, meneruskan perjalanan kita dengan Al-Quran. Ramadan adalah tempat yang Allah bantu kita untuk bergerak balik. Mungkin kan nak menyampai ke Ramadan ni dia dah lemau. Ada yang sampai dah berhenti kan, duduk tak bangun-bangun. Ada yang dia masuk ke RNR kan, tapi lama duduk ke RNR tu tak keluar-keluar. Maka Ramadan dia datang, Allah bantu untuk push kita. Okey, gerak balik, bangun. Kan? So dia adalah permulaan perjalanan kita kembali dengan Al-Quran. Maka sudah tentu habis saja Ramadan, ia bukan membawa makna habislah perjalanan itu, kerana namanya pun adalah permulaan. Namanya adalah permulaan. Maka sudah tentu bukan dia habis pada waktu Ramadan. Dia akan habis nanti bila? Nanti kan, perjalanannya bila sampai kita kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan itu akan berhenti di situ. Kita berjalan Ramadan ini sampai 11 bulan, masuk balik Ramadan, ada waktu Allah nak memula balik berjalan dengan Quran ni, kerana pelbagai perkara yang kita lalui di 11 bulan ini yang mungkin menjadikan kita terlepas pandang sedikit dengan Al-Quran ini. Itu Allah sebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai permulaan perjalanan kita kembali dengan Al-Quran. Dan inilah yang telah kita usahakan selama 28 hari ini dengan keadaan kita masing-masing. Ada orang yang sudah dapat mengkhatamkannya. Ada orang yang dah nak mengkhatamkan buat kali yang kedua. Mungkin ada yang lebih daripada itu, ataupun mungkin saja ada yang kurang daripada itu. Ada yang mungkin belum lagi khatam. Ada yang mungkin memilih untuk mengambil 1-2 surah di Ramadan ini. Apapun, bagaimanapun perjalanan kita, yang penting kita telah memulakan perjalanan. Mungkin juga ada yang rasa macam saya tak sempat ngaji langsung Ramadan ini, kan? Tapi ada tak dengar Quran itu? Ada. Walaupun kita tak sempat mengaji langsung, sibuk menguruskan ataupun kerja, tapi kita tetap akan ada mendengar Al-Quran itu. Minimum kita pergi sembahyang tarawih tu. Saya sembahyang tarawih pun tak sempat. Saya ngaji pun tak sempat. Sembahyang tarawih pun saya tak sempat. Tapi kita mesti sembahyang fardu kan? Paling tidak kan? Mesti sembahyang fardu. Dan dalam salat fardu itu kita ada membaca Al-Quran. So, okeylah. Kan? Dia tetap menjadi satu ingatan kembali kita dengan Al-Quran itu. Maka jika kan, Ramadan ini rasa saya tak sempat nak khatam, saya tak sempat nak mengaji pun, saya nak sembahyang tarawih untuk nak dengar Quran pun tak sempat. Ya, kerana kita ada mendengar perkongsian kan, antara yang seronok di Ramadan ini adalah mendengar bacaan Al-Quran imam. Kan, walaupun mungkin kita syok mendengar lagu, sedapnya suara imam ni baca kan. Tak apalah, itu jika permulaan perjalanan, tak apa. Kan, kalau Ramadan ini permulaan perjalanan kita adalah dengan sedapnya dengar imam ni baca. Kan pergi masjid ni sedap, pergi masjid ni sedap. Ataupun kita carilah kan, kita mungkin ada ustaz-ustaz qari di Malaysia ni yang kita suka dengar suara dia kan. Contoh suka dengar suara Ustaz Tirmizi Ali contohnya lah kan. Kita pun follow je, oh malam ni Ustaz Tirmizi imam kat sini, kita pun pergi. Ataupun Sudas Malaysia contohnya lah kan, kita suka dengar, kita pun follow dia pergi masjid ni, kita ikut sebab nak suka dengar bacaan dia. Tak apa, tak ada masalah. Ia permulaan perjalanan, okey. Kalau itu permulaan kita, tak ada masalah. Kan, kerana apa pun yang kita bermula dulu waktu kita belajar, kita mula dengan baby step. Kita tak mula terus dengan membaca karangan. Kita mula dulu di tadika dengan belajar untuk menyebut huruf dulu, mengenal huruf. So tak apa jika Ramadan ini permulaan perjalanan kita adalah dengan kita mendengar saja Quran. Tak sempat ngaji langsung. Tak sempat, apatah lagi nak khatam lah. Sempat untuk nak dengar je.
Dengar tu pula bukan dalam sembahyang tarawih kan, contohlah kan. Dengar dalam sembahyang fardu je. Saya pergi lah sembahyang solat fardu tu, saya sempatlah pergi sembahyang. Tak apa. Kita mendengar ataupun kita membaca sendiri Al-Quran. Kerana ia adalah permulaan perjalanan. Lepas itu jangan kecewa. Kadang kita kecewa kan tengok orang lain khatam. Saya tak sempat khatam langsung. Sedih kita dengan diri kita. Kita rasa macam down. Teruknya lah Ramadan aku ni kan. Orang lain khatam, kita tak khatam. Walaupun ialah itu satu angle yang perlu di uh, dilihat juga kan, kerana Allah Azza wa Jalla berikan kita ini dengan potensi yang ada pada diri kita kan. Kalau kita menggunakan itu kurang daripada potensi yang sepatutnya, itu suatu yang kan nantinya kita kena jawablah di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti kan, kerana Allah dah bagi kita potensi, sama ada potensi masa kita kan. Kadang Allah bagi kita, ada orang Allah bagi pada kelapangan masa yang sepatutnya dia boleh khatam 2 kali, tapi dia khatam sekali je. Oh kan, contohnya lah kan. Kerana ini diambil daripada para salafus salih terdahulu. Contoh di antara Imam Qatadah rahimahullah. Kan dia di 20 hari awal Ramadan, 3 hari sekali dia khatam. Tapi masuk 10 hari akhir Ramadan, dia akan khatam 1 hari 2 kali ataupun 3 kali dia akan khatam. Dia memaksimalkan potensi yang dia ada. Apa potensi yang dia ada? Potensi masa yang Allah bagi, kelapangan masa, dan juga potensi bacaan Quran yang lancar. So dia maksimumkan itu, akhirnya di hujung Ramadan dia lagi khatam banyak kali. Dan ada orang yang Allah maksimalkan, dia boleh beri kekuatan untuk bangun malam. Dia maksimalkan dengan dia bangun solat walaupun dah sembahyang tarawih dan memperpanjangkan. So itu satu bahagian lain lah kan. Tapi kita nak menjemput tentang kalau Ramadan ini kita tengok orang lain khatam, kita tak dan nak khatam. Orang lain sembahyang tarawih penuh, kita tak dapat atas kekangan yang tertentu. Dan maka kalau ada rasa down tu okey, tapi jangan down yang menjadikan kita tak bergerak, kerana ingat dia adalah unzila fihil Quran. Dia adalah permulaan perjalanan kita dengan Al-Quran. Maka apapun pengalaman kita hingga ke hari ini dengan Al-Quran, itu semua adalah permulaan perjalanan kembali kita dengan Quran. Maka kalau kita rasa performance-nya tak cukup baik, kita nak teruskan itu nanti di luar daripada Ramadan. Kita tak nak performance kita di Ramadan ini kan meningkat-ningkat, boleh khatam sekali, boleh khatam 2 kali, setiap kali lepas solat fardu boleh baca 5 ataupun 10 halaman, tapi nanti bila habis Ramadan kita kan tidak lagi melakukannya. So kita tak nak yang begitu. Kita nak anggap inilah permulaan perjalanan kita. Permulaan perjalanan dia slow sikit, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita terus bergerak dengan momentum diri kita sendiri. So itu yang pertama. Kita melihat Ramadan ini sebagai permulaan perjalanan kita. Bukan inilah satu-satunya perjalanan yang bermula daripada 1 Ramadan dan akan berakhir nanti pada 29 ataupun 3 Ramadan, dan that's it. Kemudiannya kita akan tinggalkanlah kan, dan pergi ke meneruskan kehidupan kita macam 11 bulan yang sebelumnya. Tidak. Dia adalah permulaan. So bagi perhatian apa yang kita nak lakukan selepas daripada ini, kerana bila bermula kita mestilah kena habiskan. Kan? Dia jangan buat kerja tak habis. Kan, ini permulaan kita, dan yang penting nanti adalah apa? Bagaimana nanti pengakhirannya. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tidak lain, amalan itu dilihat pada pengakhirannya. So ini permulaan kita dengan Quran. Kita nanti nak tengok pengakhirannya macam mana. Macam mana. So kalau permulaan ini kita slow sikit, tak apa. Kerana nanti yang nak dilihat adalah bagaimana pengakhiran kita nanti. Itu yang yang pertama. Yang kedua, kita nak melihat bagaimana kita selepas daripada Ramadan ini dengan kita mengambil
ingatannya daripada surah yang ke-25, dan ini umumnya surah dan juga ayat-ayat yang kita familiar sebenarnya bila kita bercerita tentang Al-Quran. Surah yang ke-25 ayat yang ke-30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terjemahan, dan berkatalah Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Ini ingatan kita yang kedua di Ramadan ini. Apa dia? Untuk tidak meninggalkan Al-Quran, untuk terus bersama Al-Quran. Kenapa kita nak terus bersama dengan Al-Quran? Kerana kita mengenangkan pengaduan Nabi SAW tentang diri kita kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengadukan perkara ini kepada Tuhannya lama dahulu sebelum wujudnya kehadiran kita di bumi ini. Ramadan telah menjadikan kita dekat dengan Al-Quran. Ramadan telah membangunkan kita untuk memulakan kembali perjalanan dengan Al-Quran ini. Ataupun siapa yang telah mula berjalan dengan Al-Quran, maka Ramadan push dia lagi, menggalakkan dia lagi untuk bergerak lebih ke depan dengan Al-Quran ini. Akan tapi soalannya ialah, adakah selepas daripada Ramadan kita akan kembali seperti sebelumnya? Seperti sebelumnya itu bergantung pada kita apa yang sebelumnya. Kalau kita sebelumnya kurang beri perhatian kepada Quran, adakah selepas pada Ramadan kita nak kurang kembali beri perhatian kepada Quran? Jika sebelum daripada Ramadan kita memang dah mengaji, masuk kelas tadabbur, belajar Quran ini contohnya lah kan, adakah kita nak kembali kepada kita yang sebelum itu, yang mungkin sebelum daripada Ramadan, katakan saya sebutkan sebagai contoh mudah untuk kita nak lihat, sebelum Ramadan kita mungkin seminggu itu kita spend dengan Quran untuk mengajinya, ataupun masuk kelasnya. Contoh, kita mengaji pada seminggu itu adalah 1 juzuk ataupun 2 juzuk contohnya kan. Tapi Ramadan ini kita boleh mengaji 1 hari 1 juzuk. Maka adakah selepas Ramadan kita nak kembali kepada yang sebelumnya? Jika sebelum Ramadan kita spend time dengan Quran untuk membaca ataupun belajar Quran ini mungkin seminggu dalam 3 jam, 4 jam. Ramadan ini kita hari-hari mengaji, kita juga ada hari-hari kita ada grup tadarus kita, kan kejap lagi ada grup tadabbur kita kan. Masuk kelas tadabbur, masuk kelas ni, hari-hari kita masuk. So seminggu tu mungkin kita spend time 6 jam, 7 jam. Adakah selepas daripada Ramadan kita nak kembali kepada kita yang sebelumnya? Maka itu yang kita nak lihat bersama dalam ayat ini. Umumnya Nabi SAW mengadu kepada Allah SWT tentang umatnya yang menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu perlembagaan yang ditinggalkan, mahjuran, suatu yang tidak diguna pakai, suatu yang tidak dipedulikan. Kita nak sebutkan tentang perkara ini. Perkataan mahjuran ini, kata akarnya adalah daripada perkataan hajarah. Kita ada satu lagi perkataan yang kita dengar dalam Al-Quran ini, iaitu perkataan hajarah. So kita ada hajarah,
dan kita ada hajarah dengan tambahan huruf alif di situ. Apa perbezaannya? Makna asasnya sama, tetapi daripada sudut penggunaan dia akan memberikan makna yang sikit berbeza. Perkataan hajarah ini, dia penggunaannya ia digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan secara terpaksa. Yang dilakukan secara terpaksa, yang tak rela sepenuhnya. Perkataan hajara adalah suatu yang dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan. Perkataan hajara inilah yang menjadi perkataan muhajirin. So muhajirin itu digunakan perkataan hajara. Kenapa? Kerana mereka berhijrah dalam keadaan yang terpaksa. Betul ke terpaksa? Kan diorang rela untuk berhijrah itu. Betul lah. Kan? Tapi kalau dilihat kepada individu itu, jika diberi pilihan nak berhijrah ataupun tidak, maka orang-orang muhajirin akan memilih untuk tidak berhijrah. Kenapa? Kerana bila berhijrah, bukannya mudah. Kita kalau dah biasa duduk satu tempat tu, nak pindah bukan senang. Lagi kalau kita dah duduk daripada kita kecil sampai dah tua, sampai umur 60 duduk kat situ, tiba-tiba nak ajak pindah, senang ke tak? Susah. Tengok je lah kan, orang yang dah berumur 60 70 kan, anak dia panggil duduk rumah dia. Berapa lama tahan duduk rumah anak? 3-4 hari, seminggu. Lepas tu dah tak senang duduk dah, nak balik rumah dia sendiri, betul tak? Sebab tak biasa duduk dekat situ. Apatah lagi nak pindah. Dan ini adalah kita pindah dengan persiapan, dengan bawa semua barang-barang yang ada, dan dengan ada duit, dan mengikut masa kita. Orang-orang muhajirin ketika mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka tak berhijrah mengikut masa pilihan mereka. Kita nak pindah, kita akan tunggu kita ready dulu, betul tak? Kita dah cari rumah sewa dulu, contohlah kan. Nak ada rumah sewa, kita cek dulu rumah sewa, tengok dulu okey tak rumah sewa, okey. Kita pun packing barang, hantar barang, kita pun pindah. So kita pindah ikut waktu kita yang kita dah ready. Muhajirin, adakah ketika mereka berhijrah, ikut timing mereka? Tak. Allah tentukan. Bahkan Allah kata tiba-tiba je hijrah, mereka kena berhijrah. Bukan ikut timing mereka. Tunggu tak mereka bersedia? Tak tunggu. Bersedia ke tak bersedia, itu arahan Allah, kena gerak. Adakah mereka sempat packing? Tak. Bukan saja tak sempat packing, mereka tak bawa pun apa-apa. Mereka kena meninggalkan semua yang mereka ada, yang telah mereka usahakan. Bayangkan umur 50, umur 40, 50, atau mungkin ada yang 60. Itu adalah waktu yang kita dah spend umur hidup kita untuk usahakan apa yang kita ada, betul tak? Umur 50 lebih, nak masuk 60, kita dah okey, waktu tu kita dah fikir dah untuk nak settle down, kan? Bayangkan semua yang kita usahakan 40, 50 tahun itu, kita kena tinggalkan kenderaan, rumah, perniagaan, kerja. Bukan itu sahaja, bahkan ahli keluarga kena tinggalkan, mak ayah, pasangan, anak-anak, cucu, semua kena tinggalkan. Mudah tak nak berpindah dalam keadaan yang macam tu? Sudah tentu tidak. Kita sekarang kalau terpaksa pindah pun, still kita akan rasa okey. Sebab apa? Dalam bank ada duit, kita tinggal bawa kad saja. Kadang tak payah bawa kad, dalam handphone dah ada dah kad dia tu. Senang. Apa-apa jadi, duit ada. Ini bayangkan tak membawa semua yang diusahakan itu. Mana nak bawa semua segala unta, kambing tu? Nak bawa tanah-tanah tu, nak bawa pokok tamar tu.
nak bawa dia punya jawatan office dia pindah, maka mereka berhijrah. So tentu para sahabat mereka manusia sama seperti kita. Bukannya mereka terus dia dapat sami'na wa ata'na itu. Tak, mereka lalui proses didikan, mereka memaksa hati itu. Baik itu Allah sebutkan tentang penghuni syurga, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang yang takut tentang kedudukan Rabb dia, yang dia menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka syurgalah tempat kembali dia. Penghuni syurga, dia ada tak hawa nafsu? Ada. Cuma apa yang dia buat? Wanahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan diri dia. So para sahabat, dia ada tak rasa takut, risau masa depan? Ada. Ada tak rasa takut, ada tak rasa macam berat sebab kena tinggalkan? Aku dah kerja 40, 50, 60 tahun ni, nak kena tinggalkan. Ada tak rasa tu? Ada. Cuma apa bezanya? Dia tahan rasa itu. Dia lawan rasa itu. Itu beza dia. Bukan sahabat ni terus je. Hatinya adalah hati penghuni syurga. Terus je Allah bagi arahan apa pun, semua senang je mereka ni ikut. Tak. Lepas itu kita tengok dalam sirah. Kan ada arahan-arahan yang Allah tak turunkan sekaligus terus untuk mereka buat. Solat tak turun terus di awal di Mekah itu. Pengharaman arak, kan, menutup aurat. Sama macam mu'allaf lah, mu'allaf dia masuk Islam hari ini. Adakah terus hari ini nak kena solat 5 waktu? Masuk pula dekat Ramadan. Ramadan ni kena terus puasa 30 hari. Aurat semua nak kena tutup semua terus. Tak, semua tu berperingkat. Kerana manusia, para sahabat sama. Betul Allah bagi syariat agama ini sedikit demi sedikit. Allah tak turunkan sekaligus. Sedangkan kalau nak tengok sahabat ni kan hati penghuni syurga, sami'na wa ata'na, so boleh je lah turun sekaligus. Tapi tak, kerana sahabat sama macam kita. Hati mereka tu sama, ciptaannya tu sama. Cuma bezanya cara mereka mendidik hati mereka itu je beza dia. Maka muhajirin dinamakan muhajirin kerana nak bagi tahu kepada kita, mereka itu berhijrah dalam keadaan mereka kalau diberi pilihan tak nak. Tetapi kenapa mereka berhijrah? Mereka paksa diri mereka berhijrah. Satu je, kerana Allah SWT. Itu je, tak ada yang lain. Hingga sampai mereka berhijrah itu jadi fakir. Allah sebutkan dalam surah 59 kan, lil fuqara'il muhajirin. Harta rampasan itu diberikan juga kepada al-fuqara' al-muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir. Yang mereka itu menjadi fakir kerana berhijrah. Yang kalau mereka tak berhijrah, mereka bukan orang fakir. Mereka adalah orang yang ada duit. Orang yang berada. Tapi sebab berhijrah, jadi fakir. So itu bukan keputusan yang mudah untuk dilakukan. Bukan mudah. Itu muhajirin, dinamakan muhajirin daripada hajara. Bukan satu perbuatan yang terpaksa melakukannya. Dan itu umum kita dalam melakukan ibadah. Memang kita melakukan dalam terpaksa, betul tak? Kalau diberi pilihan, okey, Ramadan ini pilihlah. Nak puasa boleh, tak puasa pun boleh. Rasa-rasanya puasa ke tak? Saya memang tak puasa lah jawabnya. Mungkin berapa hari je puasa. Total mungkin seminggu ke tak sampai. Entah-entah tak puasa langsung. Kalau diberi pilihan, betul tak? Kalau diberi pilihan, okey boleh pilih. Ni siapa yang solat apa tu dan tak solat sama je. Kan solat dapat pahala, tak solat pun dapat pahala juga. Sama-sama, dua-dua sama. So pilihlah, nak solat boleh, tak solat pun boleh. Tak ada apa-apa. So kita akan pilih solat ke tak solat. Saya personally mungkin akan pilih untuk tak solat. Sebab senang tak nak solat. Sampai hari ini kita masih memaksa diri kita untuk solat, betul tak? Azan berkumandang. Kita tengah duduk, barulah duduk online kan. Tengah duduk sedap online. Bukan baru duduk, padahal dah sejam lebih dah duduk terbaring online tu. Bunyi azan. Still tak rasa macam, aduh. Ada rasa macam, alah. Nak kena bangun solat, nak kena stop untuk solat. Ada tak rasa tu? Masih ada. Walaupun kita dah solat berpuluh tahun. Nak mengaji. Bukan senang nak mengaji, walaupun mungkin kita dah selalu mengaji, tetap mengaji itu ada setara umumnya nak melakukan ketaatan apa pun
ia satu struggle untuk diri kita. Kenapa? Kerana memang Allah jadikan perintah Allah itu umumnya bertentangan dengan apa yang kita suka. Bertentangan. Sebab Allah nak mengajak kita ke mana? Dari salam. Mengajak kita ke syurga. Dan syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang diri kita tak suka. Nabi sebutkan hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu yang Allah kata jangan buat ni, jangan buat ni, kalau buat masuk neraka, neraka itu dikelilingi oleh perkara yang menarik keinginan hawa nafsu, benda yang kita suka, yang kita ringan, seronok nak buat. Dan syurga dipagari, dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu ini. Solat, baca Quran, jaga mata, jaga mulut, dia orang yang baik. Itu yang diri kita tak suka. So umumnya nak melakukan ketaatan, dia perkara yang memang kita kena paksa diri kita. Itu muhajirin Allah namakan mereka. Yang Allah bagi ingatan mereka adalah orang yang memaksa diri mereka untuk taat kepada Allah SWT. Adapun hajarah, dia adalah sesuatu yang dilakukan dengan rela, tanpa paksaan. Dan Nabi sebutkan di sini, pengaduan Nabi adalah kaumnya menjadikan Al-Quran ini mahjuran, adalah sesuatu yang dia rela meninggalkan. Dia sengaja meninggalkan perkara itu. Dia tidak dipaksa oleh sesiapa pun untuk meninggalkannya. Tapi dia sendiri memilih untuk meninggalkan. Ramadan ini, ada tak sesiapa yang menghalang kita untuk baca Quran? Ada tak? Bukan Ramadan ni je lah. Sepanjang kita hidup ni, ada tak sesiapa yang pernah halang kita baca Quran? Tak ada. Tapi kenapa Ramadan ini tak dapat juga kita nak mengaji? Siapa yang halang kita? Diri kita yang menghalang diri kita daripada nak mengaji. So kita meninggalkan, memanglah bahasanya macam saya tak ngaji kan, tapi bahasa Quran adalah mahjuran. Kita sengaja meninggalkan Al-Quran itu. Kita memilih untuk meninggalkan Al-Quran itu dengan sengaja, dengan sukarela kita. Tak ada orang paksa kita. Tak ada orang. Kalau kita bukan macam negara bukan Islam tu, kan, ataupun sahabat yang awal dulu nak mengaji pun kan kena perlahan-lahan, jangan orang dengar, jangan orang nampak, mungkin kena bunuh kan, macam mungkin dekat China ke kan, nampak Quran ke orang ngaji ke, kena tangkap ke, kena pukul ke, kena bunuh ke. Kita tak ada siapa yang menghalang kita. Tapi kenapa tak sempat juga nak mengaji tu? Ini yang Nabi ingatkan tentang mahjuran ini, tentang mahjuran, meninggalkan sesuatu itu dengan sengaja, sukarela, tanpa paksaan. Kalau kita nak kata syaitan lah ni kacau saya, susah saya nak ngaji, bukankah syaitan itu di wasufidati syayatin, syaitan itu diikat, bukankah pintu neraka itu semuanya ditutup, pintu syurga itu semuanya dibuka? Dia adalah mahjuran. Ia adalah orang nak kita sedar sendiri tentang perkara itu. Sebenarnya ia adalah pilihan aku yang tak mengaji. Kadang kita memberi alasan pada diri itu, tak? Penat hari ini, sibuk hari ini. Kita yang bagi alasan tu pada diri kita, betul? Untuk comfort diri kita untuk tak mengaji. Maka ia adalah satu ingatan kita di hujung Ramadan ini untuk terus bersama dengan Al-Quran. Kerana jika tidak, kita yang sebenarnya mengharapkan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengharapkan Nabi boleh tersenyum dan gembira ketika melihat kita. Tapi Allah SWT sebutkan pada ayat yang seterusnya, ayat ke-31, Allah kata wa kadzalika ja'alna
likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Saya tak padam naik tulisan tu. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu adanya musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah. Kita mengharapkan kita menjadi umat Nabi SAW. Tetapi rupa-rupanya setiap nabi itu nantinya ada musuh. Ada musuh. Musuh ni apa? Di antara perkara yang musuh buat. Namanya musuh kenapa? Kerana dia bahasanya asyik tak kena je dengan kita. Kan? Dia asyik tak masuk aje dengan kita. Sebab tu namanya versus. Kan? Berlawanan. Dia memang berlawanan dengan kita. Nabi SAW inginkan kita apa? Inginkan kita baca Quran. Ingin kita percaya beriman dengan Quran. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Nabi mati-mati nak kita apa? Beriman dengan Quran ini. Itu yang Nabi nak. Yang jadi musuh pada Nabi adalah apa? Orang yang dia tak nak dengan Quran. Maka itu adalah aduan, musuh. Dia berlawanan dengan apa yang kita nak ni, orang tu nak itu, kan? Bahkan dia menentang pula kita. Saya tak setuju yang itu, kan? Masuklah pada bahagian musuh, iaitu orang yang menentang. Maka kita mengharapkan menjadi umat Nabi, betul tak? Tapi ingat, Nabi SAW juga ada musuh. Adakah musuh Nabi itu adalah Quraisy sahaja? Adakah musuh Nabi SAW adalah Yahudi di Madinah sahaja? Tidak. Musuh Nabi itu Allah letakkan ada untuk Nabi Muhammad SAW ada hingga ke hari kiamat. Akan sentiasa ada musuh. Daripada kalangan orang kafir, ya. Daripada kalangan orang Islam tak ada ke musuh Nabi? Ada. Kerana pada waktu Nabi, permusuhan itu telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rupa bentuk orang-orang munafik. Sebagai orang Islam yang menentang Nabi SAW. Tapi penentangan dia bermusuhan itu terang-terangan ke senyap-senyap? Senyap-senyap. Dia tak buat kerja terang-terang. Senyap-senyap saja. Maka kita pernah tak melaungkan, saya tak nak guna Quran ini. Saya lantaklah Quran ni. Pernah tak kita ucap begitu? Tak pernah. Saya yakin. Bahkan seumur hidup kita, saya yakin tak ada siapa pun yang akan mengucapkan begitu. Orang munafik, dia tak pernah kata, saya tak suka Quran ni. Saya musuh kepada Quran ni. Orang munafik tak pernah cakap itu. Tapi orang munafik senyap-senyap. Akhirnya menjadi musuh kepada Al-Quran. Dengan apa yang Nabi sampaikan pada Quran, dia tak peduli pun. Dia tak ambil pot pun. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak kisah. Dia sebelum dengar Quran daripada Nabi, dengan selepas dengar Quran daripada Nabi, sama. Bahkan, Quran bawakan, sebelum dengar Quran dan selepas dengar Quran, selepas dengar lagi teruk perangai dia. Itu musuh. Tetapi dia bukan menyatakan secara terang-terangan, saya tak nak, saya tak suka Quran ni, saya tak nak ikut Quran. Tetapi dia bawakan secara halus, secara perlahan. Macam anak kita. Kita marah dia. Ataupun dia nak, kita tak bagi. Dia tak puas hati. Tapi dia cakap tak dengan kita? Dia tak cakap. Tapi macam mana kita tahu? Kita tahulah. Dia hempas pintu, muka munyuk, kita panggil dia tak jawab, atau jawab pun acuh tak acuh, begitu. Dia tak ada kata saya tak puas hati lah dengan mak, kan? Dia tak cakap terang-terangan. Tapi kita, Nabi SAW ada musuh baginda. Dan musuh Nabi itu, dia bukan mengisytiharkan saja secara terang-terangan, tetapi musuh bagi Nabi adalah mahjuran ini. Adalah orang-orang yang dia tak peduli dengan Al-Quran ini lagi. Dia mencari Al-Quran pada waktu-waktu yang tertentu. Datangnya Ramadan, dia datanglah kepada Al-Quran. Datangnya hari yang dia ada masalah, dia mendatangilah Quran.
hari yang ada ahli keluarga dia kena rasuk, kan, dia datanglah kepada Al-Quran. Tapi hari-hari yang lainnya, dia tidak kisah dan tak peduli dengan Al-Quran ini. Itu Quran namakan dia sebagai aduwan, sebagai musuh. Bayangkan kita datang dengan harapan yang besar untuk Nabi memanggil kita sebagai umatnya. Tetapi akhirnya kita dipanggil sebagai musuh. Diletakkan dalam grup musuh Nabi SAW. Waktu tu kita nak buat apa? Tak tahu lah. Kita nak buat apa lagi. Kalau kita mengharapkan dan itu tidak seperti yang kita harapkan. Selepas Ramadan adalah perjuangan kita. Kerana tadi disebutkan Ramadan adalah permulaan. Selepas Ramadan adalah perjuangan kita untuk mengelakkan diri kita daripada mahjuran. Menjadi orang yang tak peduli dengan Quran ini, mengelakkan diri kita daripada menjadi aduan, menjadi musuh kepada Nabi SAW. Kerana musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan adalah sesuatu yang lebih bahaya daripada musuh yang nampak terang-terangan. Maka musuh terhadap Al-Quran dari kalangan orang Islam sendiri adalah lebih bahaya daripada orang bukan Islam. Yang dia tu tak hormat Quran kerana memang bukan kitab dia. Kan, dia pijak ke, dia bakar ke, memanglah kita marah lah. Kita sangat tak setuju dengan perbuatan itu. Tapi pelik tak kalau dia buat macam tu? Tak pelik lah. Kerana itu bukan kitab dia. Kalau kita contohnya kan, ada tak perkara agama orang lain, agama lain yang kita tak tahu, kita tak ambil pot, kita tak peduli, kita tak kisah pun. Ada je. Dan diorang kecil hati tak? Kita tak tahu pasal agama diorang tak kecil hati. Tapi bila orang Islam sendiri yang mengenepikan Al-Quran, kan, dia taklah pijak Al-Quran, kan, dia taklah bakar Quran itu. Akan tetapi dia tak peduli kepada Al-Quran. Bukankah itu suatu yang amat bahaya, suatu yang kita rasa benda tu okey, tapi sebenarnya dia tak okey. Dan ini yang kita nak usaha lakukan di luar Ramadan nanti, untuk terus bersama Al-Quran. Terus bersama Al-Quran. Kenapa? Kerana kita tak nak jadi musuh Nabi. Kita nak kekal menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan Ustaz, siapa ada soalan nanti boleh tanya di sepanjang sesi apa dah nak habis ni kan. Boleh tanya, boleh tulis dengan chat ataupun boleh unmute saja jika ada apa-apa soalan. Saya allow untuk unmute. Sebentar. Okey, saya allow. Nanti boleh unmute siapa yang nak tanya soalan juga. Ambil soalan. Ustaz, adakah golongan mahjuran ini termasuk dalam kalangan yang diusir daripada minum di telaga Nabi SAW? Ya. Golongan aduan ini juga nantilah yang diusir daripada minum di telaga Nabi SAW. Dan kenapa mereka diusir? Yang malaikat Jibril kata, engkau tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah ketiadaan engkau. Iaitu mereka buat apa yang Nabi tak suruh buat. Yang Nabi suruh buat, dia tak buat. Kenapa jadi macam tu? Kerana mereka tak tahu tentang apa yang betul-betul mereka kena buat dalam hidup ini, dalam agama ini. Jadi macam mana dia orang nak buat? Kalau tak tahu nak buat, macam mana nak buat? Kan? Bermakna mereka mahjuran kepada Quran, mereka tak peduli kepada Quran hingga mereka tak kenal agama yang mereka anuti ini, sampai mereka tak tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Jadilah akhirnya tiba di telaga Nabi, kita nak minum daripada telaga itu, dihalau. Kenapa? Kerana kita telah melakukan sesuatu yang Nabi SAW tidak perintahkan. Maka dia bermula dengan apa? Mahjuran.
Dia mula dengan kita tak peduli dengan Al-Quran ni, tak peduli nak membacanya, kemudian tak peduli untuk nak memahaminya, tak peduli untuk nak mengamalkannya, dan tidak peduli juga untuk menyampaikannya kepada ahli keluarga kita. Itu masuk pada bahagian nanti yang disebutkan sebagai mahjuran, satu perlembagaan yang ditinggalkan, yang tidak dipakai. Maka kita mengharapkan untuk terus bersama dengan Al-Quran ini, seperti mana di Ramadan ini yang telah kita lakukan. Kita nak terus melakukannya di luar nanti daripada Ramadan nanti, insya-Allah. Diberi Al-Kausar, orang yang melakukan bid'ah pun dihalau malaikat. Betul, betul. Kenapa disebutkan mereka melakukan bid'ah, ataupun macam mana seseorang itu boleh terjatuh dengan melakukan bahasa yang disebutkan sebagai bid'ah? Bid'ah tu maksud dia apa? Dia buat apa yang Nabi tak suruh buat. Macam mana dia boleh jatuh ke lembah bid'ah itu? Sebab dia tak belajar Quran dan juga sunnah. Mulanya sebab tak peduli Quran. So bila tak peduli Quran, macam mana dia nak tahu buat dengan cara yang betul? So bila dia tak tahu buat dengan cara yang betul, itu yang dia buat ikut cara yang dia rasa betul kot. Dia buatlah dengan cara yang dia rasa benda ni baik kot. Kan? So itu yang jadinya bid'ah. Dia bermula dengan tidak mempedulikan Al-Quran dan kemudiannya tidak mempedulikan As-Sunnah. Sebab Quran suruh buat ikut cara Nabi SAW. So bila dia tak peduli pada Quran, maka dia juga tidak peduli kepada As-Sunnah, maka jatuhlah dia kepada bid'ah. Dan itulah nanti orang-orang yang akan dihalau daripada telaga Nabi SAW. So permulaannya di mana? Permulaannya di mahjuran ini. Permulaannya di mahjuran. Yang dia meninggalkan Al-Quran secara sukarela itu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingatan Al-Quran yang kita nak ambil untuk perjalanan kita seterusnya di luar daripada Ramadan nanti adalah apa yang Allah SWT sebutkan pada surah yang ke-6. Saya padam yang ni. Surah yang ke-6 ayat 122. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan adakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti orang yang tinggal tetap dalam gelap gelita yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini tentang orang yang apa? Orang yang maitan. Orang yang dia mati. Kemudian kami menghidupkannya kembali. Bagaimana orang itu boleh hidup kembali? Dia hidup kembali dengan apa? Dia hidup kembali dengan Al-Quran. Imam At-Tabari rahimahullah, contoh di antara para mufassir, menyebutkan kehidupan dan cahaya itu adalah iman dan juga wahyu. So itu kalau kita lihat pada surah Asy-Syura
surah yang ke-42, pada ayat yang ke-52, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran sebagai roh. Maka Quran dinamakan sebagai apa? Roh. Dan kita hari ini yang menghidupkan kita, menjadikan kita hidup, yang menjadikan kita semua ni boleh bergerak ni sebab ada apa? Sebab ada roh. Roh keluar, semua ni tak bergerak. Mata boleh buka tapi tak ada pandangan daripadanya. Kenapa? Roh tak ada. Maka Allah menamakan Al-Quran ni sebagai roh. Maka sebab itu tadi dalam surah Al-An'am Allah sebutkan um, awaman kana maitan fa ahyaina. Adakah orang yang dia maitan, dia mati lalu kami hidupkan. So asalnya manusia ini mati hatinya. Kemudian kami hidupkan dengan apa? Kita hidup dengan roh. Maka Quran datang sebagai roh kepada hati. Lalu hiduplah hati ini. Maka di Ramadan ini kita telah berusaha menghidupkan kembali diri kita, hati kita dengan Al-Quran. Kita usaha masukkan kembali roh dalam diri kita. Maka adakah selepas daripada Ramadan ini kita nak keluarkan kembali roh itu daripada badan kita? Ataupun soalannya, adakah lepas Ramadan nak mati? Oh, bahasanya. Ada tak siapa yang nak mati lepas Ramadan? Tak ada. Kita mesti nak terus hidup, betul tak? Lagi-lagi lepas Ramadan lah kan. Nak Syawal ni kan. Of course lah, first raya tu. Mestilah kan. Tak ada siapa yang nak mati. Maka orang yang dia meninggalkan Quran selepas daripada Ramadan, seolah dia sedang memilih untuk mati. Setelah Allah menghidupkan dia. Dan kalau kita ambil gambaran kan, Allah sebutkan wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh diri kamu. Maka Allah dah beri roh ini untuk kita hidup. Lalu orang memilih untuk membunuh diri dia. Mematikan diri dia. Allah kata wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maka orang yang dia meninggalkan Al-Quran, dia tak tahu apa yang sepatutnya dilakukan dalam kehidupan ini. Dia sedang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Maka kita sudah tentu tak nak mati. Dan orang yang meninggalkan Al-Quran selepas daripada Ramadan nanti, dia ibarat orang yang dia memilih untuk membunuh diri dia. Memilih untuk mematikan diri. Macam kita lah kan. Anak kita naik motor, contohnya. Tak nak pakai helmet. Bawa laju, tak nak pula pakai helmet. Kita cakap apa? Kau ni nak cik nahas ke? Nak mati ke? Kenapa kita cakap macam tu? Kerana dia memang dia nak pergi bawa motor tu untuk pergi langgar orang, untuk accidentkan diri dia ke? Tak. Tapi dia meninggalkan dengan tak pakai helmet dan bawa dengan tidak berhemah. Itu umpama pergi cari mati. Maksudnya. Maka begitu Quran menggambarkan Ramadan ini Allah sedang bagi roh kepada kita, sedang nak hidupkan kita balik. Tiba-tiba kita sendiri yang nak pergi mematikan diri kita selepas daripada Ramadan. Dan itu suatu perkara yang tak ada siapa yang ingin lakukannya pada diri dia sendiri. Setiap orang kalau boleh nak hidup, bahkan hidup pula, nak hidup berapa lama? Nak hidup selama yang boleh lah. Kan? Nak hidup 1000 tahun bahasanya. Tapi kita tak nak membunuh diri kita dengan mengeluarkan roh Al-Quran yang Allah telah masukkan dalam diri kita, khusus di Ramadan ini.
Maka apa yang kita usahakan di sini? Teruskanlah. Terus bersama Al-Quran. Kerana ini adalah roh yang telah mula hidup kembali dalam diri kita. Dan jika itu tak ada, kita akan menjadi orang yang mayitan. Quran sebutkan menjadi mayat. Menjadi mayat yang hidup. Nampak macam hidup, tapi sebenarnya dia mati kerana tidak ada roh. Soalan, Ustaz, betul ke roh dibuat dari cahaya dan makanan kepada roh adalah wahyu? Saya baru dengar beberapa hari lepas tentang ini. Baik. Tadi sebutkan bahawa roh itu dibuat daripada cahaya. Dan sebab itu diperlukan makanannya juga adalah cahaya, iaitu wahyu. Kan? Apapun, Quran ini Allah namakan dia sebagai roh pada diri kita. Dan inilah yang terus menghidupkan kita. Kerana kita kadang-kadang merasakan yang menjadikan kita alive adalah apa? Duit. Ada anak dan cucu kat sekeliling. Ada rumah. Rumah pula nak rumah yang cantik, yang mewah, kenderaan yang mewah. Kita rasa itu semua yang buatkan kita alive. Betul tak? Seronok untuk menikmati kehidupan ini. Tapi Quran bawakan apa yang sebenarnya menjadikan kita alive. Ia adalah Al-Quran. Jika tidak, kita akan jadi mayitan. Di sisi Allah, kita akan jadi apa? Saya tuliskan di sini. Ini mayitan. Saya tulis tempat besar sikit lah. Tempat besar dia, yang kecil tu juga lu nak tulis kan. Mayitan. Ini daripada surah ke-6 ayat 122 tadi. Kita akan jadi mayat. Mayat pada pandangan siapa? Pada pandangan Allah. Tapi pada pandangan kita, pada pandangan manusia, kita orang yang hidup. Tapi pada pandangan Allah, kita adalah mayat. Dan inilah antara perkara yang Ramadan nak ajar kita. Memandang kehidupan dengan pandangan Allah, bukan dengan pandangan kita. Jika dengan pandangan kita, sudah tentu kehidupan ini kita akan nampak dia berbeza. Kita memandang kehidupan ini seronok. Kan? Kalau disebutkanlah, apa saja yang ada pada dunia ni yang kita tak nak, semua kita nak. Rumahnya, kan, kemewahannya, keselesaannya, kerehatannya, semua kita nak. Tapi adakah itu yang Allah inginkan untuk kita? Adakah Allah menginginkan kita kehidupan dunia ini? Tidak. Dunia di pandangan Allah bagaimana? Dunia di pandangan kita bagaimana? Kita mana dunia ni, oh seronoknya lah. Kan? Itu Allah sebutkan tentang satu kumpulan orang daripada kalangan penduduk yang berada dekat dengan Qarun. Ketika melihat Qarun dengan kemewahan hartanya, Allah kata apa? Qala allazina yuriduna al-hayata dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, yang mereka melihat dunia dengan pandangan mereka. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Alangkah baiknya kalaulah kita dapat macam mana Qarun dapat itu. Sesungguhnya dia telah mendapat satu pemberian yang besar betul. Untung betul dia. Tapi orang satu lagi yang melihat dunia dengan pandangan Allah. Dia kata apa? Dia kata sawabullahi khairul liman aman wa amila salihah. Ganjaran yang berada di sisi Allah adalah lebih baik daripada apa yang Qarun itu ada bagi orang yang beriman dan juga beramal saleh. So dia cari pandang. Ini yang Ramadan sedang ajar kita. Saya pernah sebutkan sebelum ini, kan, Nabi SAW sebutkan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Pada pandangan kita, bau mulut orang yang berpuasa wangi ke tak? Bukan mulut orang, mulut sendiri pun kita tak sanggup nak bau, betul tak? Apatah lagi mulut orang. Tapi pada pandangan Allah, wangi. So Ramadan ajar kita apa? Agar membetulkan kembali perspektif kita tentang kehidupan ini. Pandang dengan pandangan Allah, bukan dengan pandangan kita. Jika pandangan kita, kehidupan ini semuanya kita nak sauk. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Allah
melihat dunia ini seperti mana Nabi sebutkan, seperti bangkai seekor anak kambing yang cacat. Dahlah dia anak kambing kecil, dia cacat, bangkai pula tu. Bukan saja dah mati, dia jadi bangkai. Dunia sisi Allah lebih hina daripada itu. Itu pandangan Allah. Tapi pandangan kita, itu datang Ramadan, nak betulkan pandangan kita dengan Quran ini. Maka kita melihat kehidupan kita akan terasa seronok bila ada duit, ada rumah, tahun ni ada baju baru, ada kasut handbag baru, ada duit raya, boleh balik raya kan. Kat kampung kita ada macam-macam, pada kita itu suatu yang jadikan bestnya hidup ni. Tapi Quran memandang perkara yang berbeza. Quran pandang kalau ada semua itu tapi Quran tak ada dalam diri, maka pada pandangan Allah engkau tengah mati. Tapi kalau kau tak ada semua itu, kau duduk gelandangan bawah jambatan, tapi dalam diri engkau ada Quran, maka engkau adalah orang yang hidup di sisi Allah. Dan betapa ramai orang yang antara Nabi SAW sebutkan, Rubba ash'ath akhdar dhi qimrain. Ada orang yang dia kusut masai, hidupnya tak terurus, pakaiannya cuma ada dua, ada baju, ada seluar. Itu je yang dia ada. Lain tak ada. Sebab nak bagi tahu terlampau miskin, tak ada apa. Tapi apa yang dia ada? Ruh dalam dirinya itu hidup. Nabi kata, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Kalau dia mengangkat kedua tangannya berdoa, maka tidak ada yang tidak ditolak. Tidak ada yang tidak akan dikabulkan. Semua akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisi manusia, dia orang yang Nabi sebutkan dalam hadis yang dari riwayat yang lain, madfu'un bil abwab. Kalau dia datang ke rumah orang, dia akan dihalau, diusir. Sebab macam bahasa kita lah kan, orang gelandangan ke atau orang tak betul tu kan, dengan tak mandinya, dengan baunya, dengan bajunya tu yang kotor, datang rumah kita. Kita panggil tak masuk rumah, tak ada. Soalnya kita buka pintu pun tak. So Nabi kata madfu'un bil abwab, dia diusir. Orang halau usir dia, tapi apa yang ada pada diri manusia, dia nothing. Tapi pada Allah, lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau dia berdoa mengangkat kedua tangannya, tak ada apa yang tidak dikabulkan. Semua Allah akan makbulkan. Yang kurnia. Kenapa? Kerana di sisi Allah, dia seorang yang hidup. Dia bukan seorang yang mati. Maka ini Quran nak bawa kita tentang memandang sesuatu itu dengan pandangan Allah Azza wa Jalla. Bukan lagi dengan pandangan kita. Itu 3 poin dan sebagai penutup kita. Sebab kita dah melebihi pun masa kita. Sebagai penutup, pelbagai perkara yang telah kita usahakan di Ramadan ini, saya yakin setiap kali masuk Ramadan, antara impian kita dan harapan kita adalah untuk menjadikan Ramadan ini suatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya yakin itu berada dalam diri setiap kita. Maka pelbagai yang telah kita usahakan. Akan tetapi takdir Allah SWT, kadang-kadang perjalanan Ramadan kita ini tak seperti yang kita jangkakan. Dia tak seperti yang kita harapkan. Akan tetapi inilah kita dah tiba pada hari yang ke-28. Terumbang-ambing macam mana pun Ramadan kita kali ini. Plan tu lari macam mana teruk pun. Kita dah tiba pada hari yang ke-28. Dan kita telah ada sesuatu yang telah kita usahakan dalam rangka mendapatkan iman dan takwa kita. Maka apa yang kita nak lakukan selepas bulan Ramadan ini? Kita lihat sebagai penutup firman Allah daripada surah yang ke-16. Pada ayat yang ke-92. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة.
innama yablukumullahu bih waliyubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang telah dipintalnya sesudah ia selesai memintalnya dengan kuat. Ramadan ini, walaupun kita rasa tak ada apa sangat yang kita buat, tetapi percayalah, kita telah memintal tali-tali pegangan kita kepada Allah SWT. Kita tetap telah berusaha menguatkan connection hubungan kita dengan Allah SWT. Walau kita rasakan kalau kita banding dengan orang lain, apa je lah yang aku dah buat di Ramadan ini. Tetap sibuk dengan urusan rumahnya, urusan anak-anaknya, dengan kerjanya. Tetapi kita tetap telah melakukan sesuatu di Ramadan ini, apapun ia. Maka Allah ingatkan, janganlah kita menjadi seperti seorang yang dia telah memintalkan talinya satu persatu diikatkan. Kemudian dia membukanya kembali. Maka apa yang telah kita ikat, pintalkan di Ramadan ini, jangan kita uraikan ia setelah keluar daripada Ramadan nanti. Biarpun sedikit baru tali yang kita pintal itu, tak apa. Ia tetap ada sesuatu yang telah kita ikatkan daripada tak ada apa-apa langsung. Tak perlu tengok orang lain yang telah memintalnya, mengikatnya dengan begitu panjang. Biarkan. Jika nak jadikan itu ialah satu pandangannya baik untuk kita lebih bersemangat, akan tetapi tak apa. Itu suatu usaha yang telah mereka lakukan. Dan kita sekarang adalah suatu yang dengan kita telah usahakan semampunya, sebaik mungkin hingga ke hari yang ke-28 ini. Maka nanti jangan kita buka kembali tali yang telah kita pintal itu kerana ia akan menjadi suatu yang sia-sia. Yang kita telah berpenat lelah di Ramadan ini. Maka jangan kita akhirnya menjadikan itu suatu yang tidak ada kita nampak kesannya pada diri kita di luar daripada Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan ini sebagai satu tali yang sedang kita pintalnya. Yang nantinya iaitu Quran sebutkan apa? Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Inilah dia tali yang sedang kita pintalkan untuk menguatkan pegangan kita dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kekuatan di selepas Ramadan ini untuk terus bersama Al-Quran. Kerana inilah bulan yang Allah angkat dia istimewa kerana ada padanya Al-Quran. Sekali lagi, Ramadan dia akan pergi meninggalkan kita, tetapi Quran dia akan terus kekal bersama dengan kita. Maka janganlah Quran itu nantinya setelah Ramadan pergi, kita pun sama letak dia ke tepi. Janganlah nantinya tali yang telah kita usaha pintalkan itu, kita uraikan dia kembali. Wallahu ta'ala alam. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma lakal hamdu ala ma yasarta min siyami syahri ramadhana wa qiyamih wa tilawati kitabikal aziz alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina fi hadha syahri ramadhan. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقال له قرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا حتى لا نهوي في النار على وجوهنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وسلامة وسعة رزق وأمان. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair semua yang meluangkan masa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang saleh insya-Allah. Kita Amin. tutup tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Terima Syukran kasih Ustaz. semua. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Raya sama-sama. Ustaz. Barakallahu fiikum. Raya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh dapat salinan doa tu tak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.